Pernah tak kita terfikir, bila sebenarnya kita mula rasa kita ni satu bangsa? Hari ini, kita akan jelajah satu perjalanan yang sangat menarik. Macam mana semangat kebangsaan di Malaysia ni terbentuk? Dan ini bukanlah cerita satu malamnya, ini satu evolusi yang panjang, bermula dari singgasana istana, sampailah ia meresap masuk ke dalam hati dan minda rakyat biasa. Jadi, soalan paling besarnya, dari mana sebenarnya datang semangat ni? Adakah ia tiba-tiba muncul masa kita laungkan merdeka dulu tu? Ataupun benihnya sebenarnya dah lama ada, cuma tunggu masa yang sesuai untuk tumbuh? Jom kita siasat sama-sama. Jawapannya mudah sebenarnya. Semangat ni bukan benda baru. Langsung tak. Akarnya, tertanam jauh lebih dalam sejarah kita. Jauh lebih awal daripada apa yang mungkin kita sangkakan. Perjalanan kita bermula di sini. Jom kita undur masa, jauh ke belakang, ke zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Di sinilah titik di mana percikan api kesedaran pertama tu mula menyala sebagai satu tindak balas terhadap ancaman dari kuasa luar. Okey, untuk kita faham cerita ni dengan lebih jelas, kita akan bahaginya kepada 3 fasa utama. Pertama, macam mana asas kedaulatan tu dibina di Melaka. Kedua, kita tengok fasa perjuangan bersenjata oleh wira-wira tempatan. Dan akhir sekali, macam mana strategi perjuangan tu bertukar dari pedang ke pena. Baik, fasa pertama. Perjuangan pada masa ni datang terus dari istana. Pada peringkat awal ni, para sultanlah yang jadi perisai utama, barisan hadapan yang mempertahankan kedaulatan negeri mereka daripada diceroboh kuasa asing. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Sejarah ada buktinya. Contohnya Sultan Muzaffar Shah yang menentang ancaman Siam ataupun Sultan Mahmud Shah walaupun Melaka dah jatuh ke tangan Portugis, semangat baginda tak pernah padam. 3 kali baginda lancarkan serangan untuk tawan semula Melaka. Di utara pula, Sultan Abdullah Mukarram Shah dari Kedah berjuang habis-habisan untuk dapatkan balik Pulau Pinang. Perjuangan mereka ni, inilah bukti terawal kesedaran untuk pertahankan tanah air kita. Sekarang, kita bergerak ke fasa seterusnya. Bila cengkaman penjajah semakin kuat, api perjuangan tu dah tak terhad di kawasan istana saja. Api tu dah mula merebak, menyala dengan marak di kalangan rakyat, dipimpin oleh wira-wira tempatan yang berjiwa kental. Nama-nama ni mesti kita semua kenalkan, dari Naning, Perak, Pahang, sampailah ke Sarawak, Sabah, Kelantan dan Terengganu. Wira-wira inilah yang bangkit menentang penjajah. Perjuangan mereka ni, inilah suara sebenar rakyat yang menuntut kebebasan. Okey, mungkin ada yang fikir, perjuangan dorang ni bersifat setempat je kan? Betul, tapi jangan salah faham. Matlamatnya tetap sama. Apa dia? Untuk bebas daripada ancaman luar dan untuk mendaulatkan wilayah sendiri. Inilah denyut nadi semangat kebangsaan. Tapi realitinya pahit. Setiap penentangan bersenjata ni dipatahkan dengan sangat kejam oleh penjajah. Kekalahan demi kekalahan ni memaksa pejuang-pejuang kita untuk berfikir semula. Strategi ni dah tak boleh pakai. Kita kena tukar cara. Medan perang kena beralih. Dan di sinilah peralihan yang paling dramatik berlaku. Arena perjuangan bertukar dari medan perang fizikal ke medan perang idea. Daripada guna keris dan senapang, senjata baru kita ialah pena, akhbar dan persatuan. Tujuannya satu, untuk menyedarkan dan menyatukan bangsa. Maka lahirlah fasa baru yang kita panggil kebangkitan gerakan intelektual. Satu era di mana kata-kata dan idea menjadi senjata utama. Satu era yang membuktikan pepatah, pena lebih tajam daripada pedang. Tu memang betul-betul benar. Gerakan ni datang dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama diterajui oleh tokoh-tokoh agama melalui gerakan Islah. Nama-nama besar seperti Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin dan Syed Syekh Al-Hadi membawa idea untuk majukan masyarakat melalui pemikiran Islam yang lebih moden. Bagi mereka, kemajuan bangsa itu bermula dengan pemikiran yang terbuka. Lepas tu, datang pula gelombang kedua. Kali ni melalui kuasa tulisan. Golongan cerdik pandai seperti Zabah, wartawan hebat macam Abdul Rahim Kajai dan jangan kita lupakan tokoh wanita yang luar biasa, Ibu Zin. Mereka guna akhbar, majalah dan penulisan untuk sebarkan idea kebangsaan. Kritikan mereka pada penjajah, halus tapi tajam. Dan gelombang ketiga, perjuangan menjadi lebih tersusun. Tokoh-tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob dan Ishak Haji Muhammad menubuhkan persatuan-persatuan untuk memperjuangkan hak orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan secara lebih berstruktur. Nampak tak alirannya? Dari idea ke tulisan dan sekarang ke tindakan kolektif yang lebih teratur. Perjuangan minda semakin matang.
Tapi, jangan kita sangka perjuangan minda ni senang. Susah tau. Mereka berdepan macam-macam cabaran. Duit tak cukup, undang-undang yang menyekat dan paling teruk, pengawasan yang sangat ketat daripada penjajah. Setiap langkah mereka diperhatikan. Tapi, hebatnya, semangat mereka tak pernah luntur. Jadi, bila kita tengok balik keseluruhan perjalanan ni, dari Istana Melaka sampailah ke meja editor akhbar, kita nampak satu benang merah kan, satu kesinambungan yang jelas. Ia sebuah legasi perjuangan yang ada pelbagai rupa dan bentuk, tapi matlamatnya tetap satu dan sama. Dan petikan ni memang merumuskan segalanya dengan sempurna. Kesedaran nasionalisme ni bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia dah lama wujud, berkembang secara teratur dan dizahirkan dalam macam-macam cara. Dari dentuman meriam hinggalah ke ketukan Mission Time. Dan inilah bahagian yang paling menarik. Perjuangan ni bukan milik satu kumpulan saja. Ia adalah milik semua orang. Ia hasil sumbangan daripada setiap lapisan masyarakat, dari sultan dan pembesar ke tokoh agama, wartawan, guru, penulis dan yang paling penting, rakyat jelata. Semua orang mainkan peranan. Gabungan sumbangan mereka lah yang membina negara kita hari ini. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Bagaimanakah evolusi perjuangan yang panjang dan berliku ni dari istana ke medan perang dan akhirnya ke medan minda membentuk siapa kita sebagai sebuah negara dan bangsa pada hari ini. Legasi mereka, sebenarnya itulah identiti kita. Fikir-fikirkanlah.